Tiga kesamaan manusia narsis dan iblis. Sebelum tu, pada korang yang belum follow, klik link follow untuk dapatkan banyak informasi yang menarik. Pertama, kesamaannya adalah sombong yang melampau. Narsis ni, diorang akan rasa diri diorang tu tinggi tau, rasa macam sombong. Narsis rasa diri mereka mulia, rasa paling hebat. So, nasihat orang tak perlu pun. Diorang sama macam iblis yang menolak sujud kepada Adam kerana diri dia rasa diri dia mulia. Aku diciptakan daripada api, kau daripada tanah, aku lagi mulia, aku tak boleh sujud. Sama kan? Yang kedua, diorang tak nak mengaku salah tau. Bila buat salah, mereka salahkan orang lain. Kadang-kadang, kalau betul diorang buat salah secara terang-terang, kan? Kau memang salah. Tapi dia kata, ya, aku mengaku aku salah, tapi sebenarnya korang patutnya macam ni. Macam tu. Sepatutnya kau lah yang lemah sangat, kenapa tak tegur aku? So, mereka tetap akan menyalahkan orang lain atas kesalahan mereka. Tak ada gunanya kita nak menyalahkan dia sebab dia orang tak akan mengaku salah. Iblis pun sama. Dia menyalahkan Tuhan dan Adam atas kejatuhan dia. Bukan diri dia sendiri. Yang ketiga, ini teknik-teknik yang digunakan oleh manusia narsis ni seperti gaslighting, manipulation and triangulation. Dia pandai putar balik cerita, dia pandai berbohong, pandai naikkan diri, pandai jatuhkan orang lain. Macam kalau dia bohong tu, kita tak nampak tau. Sangat halus tau. Kalau dia buat gaslighting tu, kalau dia nak meragukan diri kita tu, sangat halus. Kita tak dapat sedar. Dan diorang suka melaga-lagakan manusia dan buat orang keliru, hilang arah, hilang identiti. Secara halus tau. Dan sama macam teknik iblis, memperdaya manusia dengan janji palsu yang menyesatkan. So, inilah dia 3 tanda kesamaan manusia narsis dan iblis.